Hai semua, selamat datang ke sesi penerangan kita kali ini. Okey, cuba bayangkan, anda tengah bergelut dengan bab metodologi, anda nak kaji satu kumpulan manusia yang sangat besar, tapi masalahnya, masa dan bajet kita ni sangatlah terhad kan? Macam mana kita nak kaji beribu-ribu orang tanpa jadikan kita ni mufis atau bazirkan masa bertahun-tahun? Penyelesaiannya sebenarnya agak elegan, iaitu satu teknik yang dipanggil pensampelan. Hari ini, kita akan rungkai rahsia pensampelan ni supaya ia jadi senjata paling berkuasa dalam kotak alat penyelidikan anda. Baiklah, untuk sesi penerangan hari ini, kita ada 5 fokus utama. Kita akan mula dengan memahami beza populasi dan sampel. Lepas tu kita tengok kenapa kita betul-betul perlukan pensampelan. Seterusnya, kita akan selami teknik pensampelan kebarangkalian dan pensampelan bukan kebarangkalian. Dan last kali, ini yang paling penting, kesilapan-kesilapan metodologi yang anda wajib elakkan. Okey, jom kita masuk bahagian pertama, memahami populasi dan sampel. Ini kira asas metodologi kita lah. Sebelum kita fikir macam mana nak jimatkan masa dan duit, kita kena letakkan asas yang kukuh dulu. Ramai yang bila dengar perkataan populasi, diorang ingat ia bermaksud semua orang di dunia. Salah tu. Dalam konteks kajian, populasi ialah keseluruhan kumpulan spesifik yang jadi tumpuan utama anda. Ia wajib spesifik. Contohnya, jangan letak populasi anda sebagai semua pelajar di Malaysia kalau sebenarnya anda cuma fokus kepada pelajar jarak jauh di satu universiti tempatan. Ringkasnya, lagi spesifik populasi anda, lagi senang hidup anda nak uruskan kajian tu nanti. So, kalau itu populasi, apa pula sampel? Sampel ni sebenarnya sebahagian kecil atau subset daripada populasi tadi yang anda pilih untuk bagi data yang sebenar. Senang cerita, bayangkan populasi tu macam satu periuk besar yang penuh dengan sup. Nak tahu sup tu sedap ke tak, anda tak perlulah hirup sampai habis satu periuk tu kan? Anda cuma perlukan merasa sesudu je. Sudu itulah sampel anda. Ia adalah wakil yang bagi anda rasa keseluruhan populasi tu dan inilah yang buatkan kajian kita jauh lebih realistik untuk diuruskan. Memang ketara perbezaan antara dua konsep ni. Populasi adalah kumpulan sasaran yang besar dan ia yang tetapkan skop kajian anda. Sampel pula bahagian yang jauh lebih kecil tapi ia adalah sumber data sebenar anda. Maksudnya kat sini, anda letak sasaran guna populasi tapi data tu anda kutip daripada sampel. Jelas kan? Sekarang kita bergerak ke bahagian kedua. Kenapa sebenarnya kita perlukan persampelan ni? Okey, kita dah faham asasnya. Tapi kenapa kita nak kena susah payah buat pensampelan ni? Terus terang saya cakap, pensampelan ni adalah kunci kelangsungan hidup untuk mana-mana penyelidik. Ia jimatkan masa anda yang sangat berharga tu. Ia juga kurangkan kos. Cuba bayangkan, kos nak post borang soal selidik dekat 10,000 orang. Kan pening tu? Selain tu, data yang anda dapat lebih terurus untuk dianalisis dan ia bantu atasi masalah nak akses semua orang. Tapi, ada satu pengecualian sikit lah. Kalau populasi anda memang dah sedia kecil, contohnya cuma ada 35 orang pelajar dalam satu kelas, anda tak perlukan pensampelan pun. Anda boleh buat bancian penuh terus. Tapi untuk kumpulan besar, pensampelan ni memang wajib. Satu perkara lagi, sebelum kita pilih sampel, kita perlukan apa yang dipanggil sebagai rangka pensampelan. Apa benda ni? Ia adalah senarai nama yang betul-betul wujud di mana anda akan tarik sampel anda. Contohnya, kalau sasaran anda pelajar universiti, rangka pensampelan yang mantam ialah senarai rasmi enrolment dari fakulti. Itu senarai yang tepat. Tapi kalau anda sekadar guna senarai kenalan dalam grup WhatsApp anda, itu rangka yang sangat lemah. Itu bukan kajian akademik, itu sembang santai namanya. Ingat ya, senarai yang rasmi akan bagi kajian anda kredibiliti yang jauh lebih tinggi. Seterusnya, bahagian ketiga, pensampelan kebarangkalian di mana objektiviti memainkan peranan utama. Sekarang kita masuk ke dua kategori besar dalam metodologi. Kategori pertama ni ibarat dunia di mana keadilan dan matematik jadi raja, iaitu pensampelan kebarangkalian. Secara mudahnya, ia bermaksud setiap seorang dalam populasi anda ada peluang yang sama rata dan diketahui untuk dipilih. Memang sangat objektif. Tak ada unsur pilih kasih langsung. Tak kisahlah anda nak guna teknik rawat mudah, sistematik, berstrata atau kelompok sekalipun, matlamat akhirnya tetap satu. Nak buang segala bias penyelidik. Inilah standard emas kalau anda nak dapatan kajian yang betul-betul mewakili populasi. Daripada semua kaedah tadi, saya nak kongsikan satu teknik yang saya rasa sangat pintar. Pensampalan sistematik.
Caranya, anda pilih sampel berdasarkan satu selang atau interval yang dah dikira siap-siap daripada senarai populasi yang lengkap. Ia sangat berstruktur dan teratur, terutamanya bila anda memang dah pegang senarai rangka pensampelan yang cantik. Jom kita tengok sikit matematik dia supaya nampak lebih jelas. Katakanlah anda ada senarai 1,000 orang pelajar dan anda perlukan sampel sebanyak 100 orang. Anda cuma bahagikan 1,000 tu dengan 100. Hasilnya, anda dapat 10. Angka 10 inilah selang anda. Jadi, anda pilih satu nombor secara rawa untuk mula, contohnya nombor 3. Selepas tu, anda cuma perlu lompat setiap 10 nombor. Maksudnya, anda pilih pelajar nombor 3, lepas tu 13, 23, 33 dan begitulah seterusnya. Sangat mudah, kemas dan yang penting adil. Tapi, tunggu sekejap. Semua ni bunyi macam sempurna sangat kan kalau anda ada senarai yang lengkap. Persoalannya sekarang, adakah anda betul-betul ada senarai nama yang lengkap untuk populasi anda? Cuba fikirkan. Sebab realitinya di luar sana, jawapannya selalunya tidak. Jadi, kalau jawapannya tidak, adakah ini bermaksud kajian kita dah gagal? Itulah sebabnya kita ada bahagian keempat, pensampelan bukan kebarangkalian. Ini adalah alternatif praktikal kita. Dah tentu kajian kita tak gagal, di sinilah penyelamat kita masuk. Kategori utama yang kedua. Kategori ni memang direka khas untuk detik-detik di mana anda tak ada akses penuh atau senarai nama yang sempurna. Ya, betul. Tak semua orang akan dapat peluang yang sama rata kat sini. Tapi metod-metod ni adalah penyelesaian paling power untuk hadapi kekangan sebenar di lapangan. Kita ada pensampulan mudah kalau kita perlukan akses pantas. Pensampulan bertujuan pula berdasarkan kriteria spesifik. Ada juga pensampulan bola salji kalau responden kita jenis susah nak cari, jadi diorang akan rekomen kawan-kawan diorang. Dan last sekali, pensampulan kuota untuk kita capai sasaran kategori tertentu. Mari kita ambil satu contoh, iaitu pensampelan bertujuan atau nama popularnya purposive sampling. Katakan kajian anda adalah mengenai usahawan digital. Anda tak bolehlah main tangkap je sesiapa kat tepi jalan kan? Anda kena letak kriteria yang ketat. Contohnya, mesti seorang usahawan mikro dan mesti dah guna platform digital lebih dari setahun. Bila anda letak syarat yang ketat macam ni, barulah anda dapat pastikan data anda tu datang daripada orang yang benar-benar layak untuk jawab soalan kajian anda. Ingat, kualiti data mengatasi segalanya. Dan akhir sekali, bahagian kelima, kesilapan metodologi yang wajib anda elakkan. Okey, tolong beri perhatian kat sini ya. Ini selalunya bab di mana ramai gila pelajar hilang markah percuma. Jom kita pecahkan satu mitos besar. Berapa ramai antara kita yang buat macam ni? Kita hantar pautan Google Form masuk dalam grup WhatsApp kelas, lepas tu kita tulis dengan yakin dalam tesis, saya menggunakan pensampelan rawak. Memang salah sama sekali. Hantar link kepada kawan-kawan tu memang mudah, tapi ia bukan rawak. Rawak ni perlukan senarai populasi yang lengkap dan proses cabutan yang adil. Pendekatan yang betul ialah jujur je. Saya gunakan pensampelan mudah kerana responden mudah diakses. Percayalah, kejujuran anda tu akan lebih dihargai oleh pemeriksa tesis anda. Satu lagi kesilapan besar, kriteria responden yang terlampau kabur. Contohnya, kalau kajian anda pasal e-wallet, jangan sesekali tulis responden kajian ini ialah orang awam. Ayat tu terlalu umum dan boleh musnahkan kesahihan kajian anda. Sebaliknya, jadikan ia spesifik. Tulis macam ni, responden adalah individu yang pernah menggunakan e-wallet sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 6 bulan yang lalu. Nampak tak? Bila anda spesifik, ia tunjukkan yang anda benar-benar tahu siapa sasaran anda. Sebenarnya kan, kalau anda nak rahsia dapat markah tinggi, anda boleh tiru je cara penulisan akademik ni. Cuba guna ayat macam, kajian ini menggunakan pensampelan bertujuan kerana responden mesti memenuhi kriteria spesifik yang selari dengan objektif kajian. Bila baca je ayat ni, nampak sangat kematangan anda sebagai pengkaji. Anda bukan sembrono pilih teknik, tapi anda susun tesis anda berserta justifikasi yang jelas, jujur dan ada hujah teguh di sebalik pilihan metodologi tu. Okey, kita pun dah sampai ke penghujung. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan yang agak provokatif sikit. Adakah metodologi anda sekarang ni betul-betul jujur? Kalau tak rawak, jangan mengaku rawak. Kalau anda cuma guna senarai kawan-kawan, janganlah cakap sampel tu mewakili keseluruhan pelajar di universiti. Bila metodologi anda tu telus, jelas dan anda gunakan kerangka yang kita dah bincangkan hari ini, saya yakin kajian anda bukan setakat lulus cemerlang, malah akan sangat dihormati. Jadi, jom semak semula bab metodologi anda tu dan aplikasikan semua yang kita dah belajar hari ini. Selamat menulis dan kita jumpa lagi dalam sesi penerangan yang seterusnya.